Semua hadirin diminta terus berdiri bagi sama-sama menyanyikan dua buah lagu, iaitu Negaraku dan lagu Negeri Kedah diiringi muzik. Semua hadirin diminta bersedia. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Saudara Muhammad Izzat Rafiq. Hadirin dipersilakan duduk. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Yang berbahagia Encik Yusof bin Ismail, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembelajaran PPD Kuala Muda. Yang berusaha Encik Wong Ho Chin, Penuang Kanan Tingkatan 6 SMK Kirjohari, Barisan Pentadbir, Pegawai-pegawai PPD, guru-guru serta para pengawas pusat sumber yang dikasihi sekalian. Hadirin sekalian, selamat datang ke majlis pelancaran TVPSS, Nilam, Reading Stations dan majlis penyerahan watika pelantikan pengawas PSS tahun 2026 serta rakaman podcast bersama Johan pertandingan Toyota Eco Youth The Green Machine. Pihak majlis mengalu-alukan kedatangan hadirin sekalian. Untuk pengetahuan semua, pengawas pusat sumber yang ada pada hari ini adalah pelajar-pelajar yang telah dipilih berdasarkan kriteria akademik, sahsiah dan keterampilan yang ada pada diri masing-masing. Pelantikan pelajar-pelajar ini diharap mampu untuk membantu pihak sekolah dalam memartabatkan ilmu dan fungsi pusat sumber sebagai penggerak utama. Hadirin sekalian, tetak buluh panjang 10, laksana dititing kias ibarat. Mari susun jari 10, kepada Tuhan diminta berkat. Bagi memuliakan dan memberkati majlis pada pagi ini, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Saudara Zahin Iman Darwish bin Zabidi bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahim, Tuhan yang mentadbir seluruh alam, kami melafazkan setinggi-tinggi puji dan syukur atas kurnia-Mu yang membolehkan kami meneruskan urusan kehidupan pada hari ini dan pada hari-hari mendatang.
Ya Allah, kami memohon redha-Mu agar majlis pelancaran nilam dan majlis watikah pelantikan pengawas PSS ini dilimpahi hikmah dan keberkatan, dinaungi rahmat serta keselamatan, dan dijauhkan daripada segala bentuk kemudaratan. Ya Allah, Ya Mudabbiral Am, limpahkanlah naungan rahmat-Mu kepada kami, khususnya seluruh warga Kementerian Pendidikan. Bimbinglah kami dengan hidayah dan panduan Rabbani-Mu. Permudahkanlah segala urusan serta tindakan kami, agar kami dapat mencurahkan khidmat dengan penuh integriti, menghayati budaya kerja berkualiti, serta bersatu hati menjayakan majlis ini dengan penuh tertib dan kesungguhan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha menerima taubat, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Zahin Iman Darwish bin Zabidi atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon kata aluan. Seterusnya majlis menjemput penolong kanan tingkatan 6 Encik Wong Ho Chin untuk menyampaikan sepatah dua kata. Majlis mempersilakan. Baik, terima kasih pada Cikgu Nora Amirah. So, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Cik Yusof bin Ismail, Timbalan PPD Kuala Muda, Sektor Pembelajaran, okay. PKP Cik Mahaidin, PK Hem Puan Nur Fazliatun, PK Koko Cik Abdul Ghani Anas, Ketua Kaunselor Cik Zaidi Muhammad Zaidi, guru-guru serta para PSS, okay, dan juga pelajar-pelajar yang hadir pada hari pagi ini. Okey, jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul dalam majlis pada pagi ini yang penuh bermakna, iaitu pada majlis perasmian program pelancaran TV PSS, Nilam Reading Station dan majlis watikah pelantikan pengawas PSS 2026 serta rakaman podcast bersama Johan Toyota Eco Youth bersama dengan kerjasama USTP PPD Kuala Muda. Okey, terima kasih juga kepada pihak USTP PPD Kuala Muda kerana sudi dan bekerjasama dalam membuat rakaman sebagai dokumentasi yang rasmi. Okey, jadi para hadirin, untuk pada pagi ini majlis ini diadakan adalah untuk melancarkan TV PSS sebagai medium penyebaran maklumat dan aktiviti sekolah. Dia juga mengiktiraf peranan pengawas PSS sebagai pemimpin muda dalam pengurusan pusat sumber. Melalui program Nilam dan Reading Station, dia juga akan memperkasakan budaya membaca bagi seluruh pelajar SMK K. Johari. Melalui podcast yang PSS akan buat nanti bersama dengan Johan Toyota Eco Youth, dia juga akan memberi pendedahan kepada semua pelajar bagaimana kita untuk melestarikan, okey, sumber-sumber yang boleh diguna semula. Dan juga melalui majlis ini dia juga akan meningkatkan imej sekolah melalui rakaman live oleh USTP PPD Kuala Muda. Jadi dengan ini, akhir kata saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa PSS SMK K. Johari
yang berusaha keras untuk menjayakan hari yang penuh bermakna ini, dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada USTP PPD Kuala Muda dan semua pihak yang membantu untuk menjayakan majlis pada pagi ini. Semoga kerjasama dan sokongan daripada semua pihak akan dapat terus dikekalkan. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan penghargaan terima kasih kepada Encik Wong Ho Chin atas ucapan beliau sebentar tadi. Hadirin sekalian, jangan tertawan alpa duniawi, hanya indah serupa mimpi. Duhai pahlawan kesatria pertiwi, hulurkan madah kata perasmi. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Encik Yusof bin Ismail bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Takut silap. Salam pendidikan bermutu. Insan terdidik. Negara sejahtera. Salam Kuala Muda number 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina qismaka wa shkur 'alaina min khaza'i rahmatika ya arhamar rahimin. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Talabul ilmi qailatul ala kulli muslimin wal muslimat. Terima kasih saudari pengacara majlis. Terima kasih anda membaca doa yang berusaha Encik Wong Ho Chin nolong kanan tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Johari yang berusaha Encik Mahidin nolong kanan 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Johari, Wan Fadliatun nolong kanan Halawan Murid, Encik Abdul Ghani Anas nolong kanan Kurikulum, rakan-rakan saya dari Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda yang membantu kita pada pagi ini. Ramai tu. Guru-guru, khususnya anak-anak, murid dan pelajar yang saya kasih sekalian. Pertama sekali, marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita sama-sama berkumpul pada pagi yang cukup mulia ini, pada pagi yang cukup hebat ini. Saya rasa macam saya berada di universiti tu. Di universiti kan. Bila saya masuk tadi, wow. Dan kita memang nak ke arah menjadi sekolah menengah kebangsaan. Bukit Johari ini macam universiti di bawah pendidikan tinggi kan. Jadi tahniah kepada anak-anak yang dapat pendidikan di sekolah menengah kebangsaan Bukit Johari ini. Bagi tepukan. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang cikgu kasih sekalian. Saya juga nak mengambil kesempatan di pagi yang mulia ini untuk merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada barisan pentadbir sekolah kerana menjemput saya lah dan juga kawan-kawan saya dari Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda untuk bersama-sama kita dalam majlis pada pagi ini. Sebenarnya saya nak cakap pun rasa kekok sikit, rasa takut. Pertama, pasal saya sakit kaki pagi ni. Yang kedua, saya tengok rakan-rakan saya di sekolah-sekolah lama saya.
Untuk pengetahuan anak-anak dan cikgu-cikgu saya mula bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Simbin. Ada ahli dari Simbin. Begitu juga lepas tu saya pergi ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bandang. Ada cikgu Salmah. SMK Bandar Sungai Petani. Kemudian saya pergi ke Datuk Vijay Setia. Yang Datuk lagi ramai di sini. Jadi rasa gembira, rasa seronok dapat bersama-sama dengan rakan-rakan seperjuangan kita semua. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, saya juga nak merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua guru, semua murid, semua ibu bapa di atas pencapaian cemerlang SPM kita pada tahun 2025 yang lalu. Keputusan SPM daerah kita ni saya belum lagi umum. Sebab saya nak tunggu perancangan umum. Cikgu Ismail umum. Kan? Tapi Cikgu Ismail tak umum. Jadi hari ini saya umum di sini. Kan? Untuk grade purata, Kuala Muda kita memperolehi 4.54. Tahun 2024 kita dapat 4.72. Jadi kita ada peningkatan yang hebat. Ini paling baik dalam sejarah di Kuala Muda. Tahniah, syabas. Sebab itu saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada semua kita yang berada di sini. Kitalah yang akan mencorak daerah kita. Kitalah yang akan membentuk generasi masa depan bagi daerah kita. Dan saya nak mengucapkan tahniah syabas kepada SMK K. Johari. Daripada 3.75 kita menokok, kita memperbaiki kedudukan kita ke 3.51 dalam grade purata Sekolah Menengah Kebangsaan K. Johari. Tahniah syabas kerana grade purata SMK K. Johari ini melepasi grade purata daerah dan juga grade purata negeri. Kalau negeri 4.52. Anak-anak yang cikgu kasih sekalian, sebenarnya cikgu tak mau cakap panjang ni. Pasal fikir kata masa untuk perhimpunan saja. Sebab sekarang kami di PPD sedang cek semarak kurikulum, khususnya sektor pembangunan murid. Jadi bila kita nak cek, cukup tak masa untuk tuan-tuan mengajar anak-anak kita? Kalau kata tahun ni ada 43 minggu, sekolah pilih, saya tak tahu sekolah ni pilih berapa, mungkin pilih 38, mungkin pilih 39, mungkin pilih 40 minggu. Jadi kita nak tengok back to basic. Kita nak tengok program semarak kurikulum ni sebenarnya program yang biasa bagi kita. Kita nak tengok sebelum cikgu masuk ke kelas, adakah cikgu membuat persiapan? Adakah ada rancangan tahunan? Adakah ada rancangan harian? Dibuat sebelum masuk ke kelas. Apa kaedah-kaedah yang digunakan oleh guru untuk mendidik anak-anak kita? Apakah diberi tak latihan-latihan semasa mengajar di dalam kelas? Latihan sama ada latihan dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kerja rumah dan sebagainya. Kemudian guru-guru buat tak perancangan untuk memperbaiki keputusan anak-anak kita. Kalau dalam ujian AR1, anak kita memperoleh keputusan yang benar, adakah cikgu-cikgu mengambil keputusan? Adakah panitia membuat analisis kepada keputusan tersebut dan membuat intervensi kepada anak-anak kita? Sebab kita tahu K. Johari 3.51. Sudah tentu K. Johari akan meningkatkan pencapaian dalam SPM. Dan ini adalah anak-anak kita yang terakhir. Kan, tahun yang terakhir SPM bagi Sekolah Menengah Kebangsaan K. Johari. Sudah tentu kita ingin mendapat keputusan yang baik. Begitu juga dengan anak-anak yang mengambil keputusan dalam STPM. Untuk pengetahuan anak-anak, saya juga ambil STPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim. Saya dapat 5 prinsipal tau dalam peperiksaan SPM. Dulu 5 prinsipal dia tak ada A. Dia tak ada A macam lah. 5A. Dulu 5 prinsipal pun kira okey lah. Kan? Dan saya dapat melanjutkan pelajaran ke universiti. Guru-guru, anak-anak yang cikgu kasih sekalian, sekali lagi saya nak merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua untuk program pada hari ini. Seperti mana yang ada dalam
visi yang telah saya bacakan tadi, pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera, dan diturut kepada matlamat RPM kita. Matlamatnya adalah untuk melahirkan insan sejahtera yang beradab. Ada 5. Melahirkan insan sejahtera yang beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya saing, dan berkeyakinan. Itu adalah matlamat yang ada dalam Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035. Jadi saya percaya guru-guru dan juga murid-murid akan sentiasa meningkatkan usaha bagi mencapai kejayaan yang cemerlang seperti mana yang telah saya katakan tadi. Anak-anak di depan kita ini adalah harapan pada masa depan. Harapan pada masa akan datang. Tengoklah bagaimana wajah-wajah anak-anak kita bila mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan minggu lepas. Dan tengok pula anak-anak kita bagaimana mereka yang tidak mendapat keputusan yang baik. Jadi kitalah yang akan menentukan masa depan keluarga kita. Kitalah yang akan menentukan masa depan daerah kita. Kitalah yang akan menentukan masa depan bangsa kita. Bangsa Malaysia yang harus bangkit. Bangsa Malaysia yang harus hebat. Berdiri sama tinggi. Duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dan saya amat yakin bahawa bangsa kita, bangsa Malaysia ini yang merangkumi semua kaum. Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun akan membentuk satu bangsa Malaysia yang cukup hebat dan akan menawan dunia bila kami meninggalkan anak-anak sekalian. Jadi, saya mohon sekali lagi, anak-anak, marilah kita bangkit. Marilah kita bersatu. Marilah kita bekerja keras untuk menjadi bangsa Malaysia yang hebat. Makan masa banyak. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, tahniah syabas kerana majlis 5 dalam 1. 5 in 1. 5 dalam 1 pada pagi ini. Syabas dan tahniah. Dan inilah program yang pertama yang Ustaz Tamizi bawakan kepada saya untuk saya rasmikan pada pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan visi-misi yang hebat, saya merasmikan Majlis Pelancaran TV PSS, Nilam, Reading Station, Podcast dan Majlis Watikah Pelantikan Pengawas PSS Sekolah Menengah Kebangsaan Kejohari tahun 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu dipersilakan, tibalah saat yang dinanti-nantikan, iaitu upacara gimmick perasmian Majlis Pelancaran TV PSS, Nilam, Reading Stations dan Podcast serta Majlis Watikah Pelantikan Pengawas PSS tahun 2026. Untuk itu dipersilakan Encik Yusof bin Ismail untuk tampil ke hadapan diiringi oleh barisan pentadbir bagi menyempurnakan gimmick perasmian majlis pada hari ini. Dalam itu menadangkan Majlis Pelancaran TV PSS, Nilam, Reading Stations dan Podcast serta Majlis Watikah Pelantikan Pengawas PSS tahun 2026. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Yusof bin Ismail di atas penyempurnaan gimmick itu tadi. Seterusnya, majlis diteruskan dengan tayangan montaj yang bertajuk Behind the Lens, The KJHS Broadcast Story yang dihasilkan oleh gabungan pelajar-pelajar TV PSS dan juga kelab fotografi. Oleh itu, marilah kita sama-sama saksikan.
sayang, sama-sama bersama-sama. Jumpa semua yang lama tak jumpa, meriah lain macam. Ada ketupat, ada rendang, nasi himpit dan kuah kacang. Kuih-muih sudah terhidang, kita jemput sekampung datang. Duit raya di dalam sampul, adik-beradik sama berkumpul. Ada bunga api, ada mercun, biar meletup pom 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 pom. Hey, mana dah sampai? Paling menyakat, malam melata, adik terpilih on, sedap kan? Masuk membawang, mahiris bawang, mata bergenang, sakit kan? Mata melengong, perasaan kan? Dua tiga kucing berlari, mana nak sama dengan si kucing belang. Dua tiga baju raya dah dibeli, jodoh di hari raya dah dapat kesayang. Hey, ucapkan selamat hari raya dulu, kemudian nanti datanglah cetu. Bersalaman bermaafan pada dunia, ikhlas jodoh lebaran kan datang juga. Berikut merupakan tayangan video yang telah merakamkan detik-detik dan momen kru produksi KJHS Broadcast. Majlis seterusnya beralih kepada acara kemuncak yang dinanti-nantikan, iaitu acara penyerahan watikah pelantikan pengawas PSS dan juga TV PSS bagi tahun 2026. Majlis dengan segala hormatnya sekali lagi menjemput Encik Yusof bin Ismail diiringi oleh penongkanan tingkatan 6 Encik Wong Ho Chin untuk kehadapan bagi menyampaikan watikah pelantikan kepada ahli majlis tertinggi kepimpinan pengawas PSS 2026. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bagi pengawas Pusat Sumber Arus Perdana dijemput pengerusi Keshini anak perempuan Kamalis Warren untuk menyampaikan sijil watikah. Seterusnya naib pengerusi dipersilakan Kavinesh anak lelaki Patiban. Seterusnya, bagi jawatan setiausaha dijemput Citra Leha anak perempuan Jayarada Krishnan. Dan bendahari pengawas Pusat Sumber Arus Perdana dijemput Kartiga anak perempuan Raja Segaran. Seterusnya, majlis diteruskan dengan pengawas Pusat Sumber tingkatan 6 dijemput pengerusi Muhammad Asfar bin Fazil. Seterusnya, naib pengerusi dijemput Nazatun Nisa binti Azhar. Dijemput Setiausaha Nordini Dalilah binti Muhammad Hamizi. Seterusnya dijemput Nur Irnina Syamimi binti Muhammad Syaiful bagi jawatan bendahari pengawas Pusat Sumber. Majlis diteruskan dengan menjemput kru produksi TV PSS dan juga kelab fotografi. Dijemput pengerusi Muhammad Izzat Rafiq bin Abdul Latif merangkap sebagai Director of TV PSS.
Seterusnya, videografer TVPSS dijemput Zahin Iman Darwish bin Zabidi. Seterusnya, bagi penyunting dan editor video dijemput Alaina Sofni binti Muhammad Rashidi. Seterusnya, dijemput admin bagi semua platform media sosial KGHS Broadcast, Facebook, TikTok dan juga YouTube channel dijemput Nur Alia Amira binti Muhammad Ramiza. Seterusnya, bagi ICT dijemput Nur Fatihah binti Ahmad Mansur. Dan bagi kru teknikal dijemput Din Kalbi bin Muhammad Kusairi dan juga Alif Nur Iman bin Muhammad Syaiful Anwar. Alif Nur Iman bin Muhammad Syaiful Anwar. Terima kasih diucapkan kepada Encik Yusof bin Ismail dan juga barisan pentadbir atas penyampaian watikah pelantikan kepimpinan itu tadi. Seterusnya dijemput Ketua Pengawas Pusat Sumber Sekolah Muhammad Asfar bin Fazil bagi mengetuai bacaan ikrar. Dipersilakan. Semua pengawas PSS diminta berdiri. Bahawasanya kami Pengawas Pusat Sumber SMK K. Johari berikrar dan berjanji akan melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi. Kami juga berjanji meningkatkan prestasi akademik dan meningkatkan kecemerlangan sekolah. Kami juga bersedia membantu dan berkhidmat secara sistematik dan kolektif ke arah merealisasikan misi dan visi Pusat Sumber Sekolah. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Pengawas atas bacaan ikrar itu tadi. Semua ahli majlis tertinggi Pengawas Pusat Sumber dijemput untuk duduk di tempat masing-masing. Hadirin sekalian, sebagai tanda terima kasih, sudilah kiranya Timbalan PPD Sektor Pembelajaran PPD Kuala Muda untuk menerima sedikit cenderamata kenang-kenangan daripada pihak sekolah. Dipersilakan penolong kanan tingkatan 6 Encik Wong Ho Chin diiringi oleh barisan pentadbir untuk menyampaikan cenderamata kenangan kepada tetamu kehormat Encik Yusof bin Ismail. Dipersilakan. Terima kasih kepada barisan pentadbir atas penyampaian cenderamata itu sebentar tadi. Pohon gerangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara.
Dengan itu, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Majlis merakamkan sejuta penghargaan terima kasih kepada semua yang terlibat, terutamanya pihak USTP PPD Kuala Muda dalam menjayakan majlis pada hari ini. Sebelum mengundur diri, ribuan kemaafan daripada saya andai terlanjur kata terkasar bicara sepanjang mengendalikan majlis ini. Akhir kata, kalau tidak kerana bulan, tidak bintang terbit pagi. Kalau tidak kerana Tuan, tidak majlis sepermai ini. Hari ini menugal jagung, hari esok memintal tali. Hari ini kita berkampung meraihkan majlis ini. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.